Boleh masuk bang. Ada bang seluar saya besar ada bang. Boleh masuk masuk bang. Ada bang seluar jeans seluar set kargo bang. Abang tak layan aku guys. Okay guys, so sebenarnya apa yang serabut sangat ni? Aku lah geram betul lah serabut. Dia bila rambut ni, orang lelaki, dia kejap sebelum intro sekejap. Dia bila rambut ni kena time, dia kena tau. Tapi bila tak kena tu, dia jadi macam ni lah. Serabut. Tahu tak serabut? Ni dia orang dah chat-chat ni. Okay, sebenarnya cerita dia hari ni, kali ni aku akan buat konten yang santai, masih lagi santai-santai, lagi tak ada apa yang orang kata tak ada apa yang hebat pun. Cuma hari ni kali ni okay, kali ni aku nak ke Uptown guys. Yes, kita nak pergi Uptown sebab okay, sebenarnya tadi kawan aku call Amin. So Amin call, Amin kata, "Weli, kau free tak?" Dia kata, "Cakap aku free je." Cakap kan, "Apasal? Aku nak pergi Uptown ni, dah sajak pergi Uptown, nak pergi apa, nak tengok jersey, beli jersey macam tu lah." So aku macam, "Oh ya ke?" Cakap, "Boleh lah, jom lah, aku pun ikut. Aku pun bosan-bosan seorang kat rumah ni kan." Cakap kan, sebab family aku semua balik kampung. So bila family aku semua balik kampung, aku seorang-seorang kat rumah. So aku macam bosan lah duduk rumah seorang-seorang. Tiba-tiba ada orang ajak keluar, siapa je tak nak, betul lah. Kalau korang nak tahu apa aku buat hari ni dan apa, korang ikut je lah aku ini hari. Banyak lah nak kena terangkan, tengok je lah. Korang ikut je hari ni. Okay, so kita tunggu Amin jap. Amin ambil aku. Well, kita bos-bos. Bila bos-bos, staff yang ambilkan kita ni, staff ambil kita. So tak payah melengahkan masa lagi. Kita tunggu Amin sampai. Sekejap Amin sampai, aku kan kejap lagi lah tunggu Amin sampai. Okay, so jom, let's go. Okay, so sekarang ni aku dah sampai. Amin dah ambil aku sekarang. Sekarang ni kita tengok Aikal dah sampai guys. Aikal sampai. Mana pula Mamat ni pergi? Aikal drive. Sekejap. Aikal dah sampai dah guys. La ilaha illallah. Masuk tu gelap. Tak function lah macam ni. Tahu ni. Mana ni? Kita nak pergi Uptown. Ni entahlah. Genting. Genting Min. Kau pergi Uptown. Ni apa ni? Mic. Kalau tak dekat dengan suara aku tak perlukan mic. Kalau kau jauh dengan benda tu, memang tak dengar. Dia akan cancel noise cancellation. Ni tadi saya kat tengah jalan kan. Okay. Dia bersin. Kuat sampai ke sini. Bunyi dia sampai ke situ. Dia aku rasa 7 milang Nuhur. Ini sedap kan? Sedap. Mana ada? Tak ada. Saya bau. Asal kau macam masuk kereta bau mi sedap tu? Sedap lah. Sedap tu bau. Bau apa? Kau makan apa? Tak payah rapat dengan kamera lah habis. Baru dah bawa ketiak. Okay, jom Min. So sekarang kita nak ke mana? Bau minyak bau ni. Asal tak clear, muka kau tak clear. Bau minyak Maggi aku baru sendiri. Minyak wangi bau mi sedap. Pergi Uptown ke? Min, minyak wangi aku bau mi sedap ke? Tak ada. Oh, Wangi lah. Lebih pada bau rokok lah sekarang ni. Sebab Amin tak rokok. Ngeri dia tau. Tak apa ni kata dia. Masuk kita tengah bau rokok terus. Kata. Bismillah. Kau kalau siapa rekod kat kau je kau tidur. Weh, bunyi apa tu? dia ni bawah tu dia pakai apa tu? Dia apa? Jauh, mic tu jauh. Dia pakai apa tu? Yang zing. Kita sekarang ni, kita orang semua sekarang ni jakun pakai mic kau tahu. Aku pun first time pakai mic sekarang ni. Bola satu kepada dua. Aku tak tahu lah macam mana keaedahnya video ni jadi kan. Sebab aku pun tak pernah pakai mic ni. Dia agak Dalam masa setengah jam lagi kita sampai Roger. layan je. Jumpa Uptown aku serabut dengan mic bodoh dengan main belakang ni. Mana mic dia yang bulat ni? Kau cakap je yang belah atas ni.
Masuk dalam mula ke? Bodoh jangan macam itu gila. Aku tak cakap pun gila. Ini kalau masuk pun. Ini kalau aku rekod kena ban ni kau tahu. Okay guys, sekarang kita dah sampai. So, Let's go. tunggu apa lagi? Jalan dah gila. Kau dah mic kat ni dah bunyi walkie-talkie dah dengan kau ni. Jom. Lagi genting tu. Tak ada cerita lagi genting malam ni. Cerita lagi uptown ni tadi. Dah jom balik. Kau ni memang banyak. Tak tahu nak balik je. Mana kau punya stand ni? Dengar ke mic? Stand besar tak ada. Tak, aku dah bawa tapi dia tak boleh nak pakai lah. Sebab dia macam terganggu benda lah kat belakang. Kau berbisik pun aku dengar tau. Kat belakang ni. Adil busuk. Kau ada nak beli apa-apa ke Min? Dekat apa tau? Tak ada lah. Dia nak ambil vibe. Ambil vibe je lah. Baik tau. Amin ambil vibe dekat ni dengan suara pendek. Amin punya vibe Asafi. Oh iya lah. Sini. Dia punya vibe Asafi lah. Lupa lah. Kenapa kita main game tu? Bodoh lah dia. Habis ku. Sekarang kita dah sampai dekat uptown. Kita tengok apa ada. Let's go. Tak tahu dia orang ni nak beli apa tau. Sebab tadi cakap nak beli jersey. Dan aku tak tahu dia nak beli jersey ke nak beli apa, aku tak tahu. So kita tengok dia beli apa hari ni. Apa potong rambut jap? Daus. Nak potong apa? Aduh tak best lah. Dia. Bukan potongan Anas. Kau nak potong rambut dekat uptown? Lagi random. Mantap kami. Mantap. Dia potong rambut dekat uptown. Lagi random. Uptown dia potong kat uptown dah. Anas kau dah boleh bungkus tikar. Kau dah boleh bungkus Anas. Amin potong dekat uptown tu. Kedai tepi ni. Aku pilih waris. Anas standby lah. Potong rambut kat uptown kena isi borang. Borang sijil kematian. Tengok. Dia tu Amin kena isi borang kat situ. Tak apa tanggungjawab lah. Ya, dia nak potong rambut dia kena isi borang. Kenapa rambut aku macam ni? The fuck? Kau nak beli apa-apa ke? Aku nak kentut je dulu ni. Kau jangan kentut kat sini bodoh, ramai. Teruk. Jangan bodoh, bukan kat sini. Gila kau nak kentut, bodoh. Tempat ramai ni kau jangan nak kentut-kentut. Yalah, adjust. Tak dapat rekod. Adjust. Tengah seluar track slipper pink dia. Aduh. Slipper pink apa ni? Tengok apa ada. Mansion ke apa malam ni? Dia bukannya kata kalau ahli je. Racun. Ya, Palestin. Ada. Dia dah ada racun tak? Palestin. Kawau. Palestin je. Ha. Bank of Palestine. Free Palestine guys. Asal kau ngantuk? Terus. Apa benda lah dia ni? Baik tu. Aku awkward tu rekod video. Dah lama tak rekod video. Cantik saya kamera aku. Buat tu. Muka kau je. Aduh, abang tu letak balik baju AC Milan tu dia pegang ni. Silap lah. Dia dah rembat dulu tu. Sebelum kau. Abang badan kecil, badan besar, kecil baju tu. Dia dah rembat dia bagi anak dia. Kau tak tahu. Dia bagi anak dia. Dia beli bukan untuk dia. Dia bagi anak dia kau. Nice tau. Kita boleh cakap bisik-bisik sebab kau ada mic. Tahu tak bro? Tank up in this joint. Give it to me,
macam tu pakai ni setan. Nampak corak tu tak best lah. RM20 tu murah tu. Saya nak Aku tunggu Amin. Sabar Amin. Dia baru Dia macam di sini. kau nak tunggu Amin datang, kau datang kat dia, dia baru je potong. Kau nak potong rambut tu. Untuk ikan beli sarung mak dia senyap. Dah masuk kedai ni, gaji pula tak masuk. Aduh, tak nak. Aku try aku pakai. Tak suka sekali. Kau try aku pakai. Tak. Nak aku pakai besar je. Ni dah lah M. Ya tu. Ada mic. Suruh togi tak payah lentik kot. Macam pun betul. Oh putih. Tak merah. Ni confirm masuk. SM. Tapi ni okey lah. Kau tahan je lah. Tahan apa? Aduh, risau dah buka-buka ni betul tak beli dah kan. Sedih lah akak ni. Kau tahu apa nasib kau lepas tu. Sudah biasa. Kena kemas kedai pun. Kemas kedai yang kau. Kau beli ke tak beli? Kau beli ke tak? Mana? Kau kata nak murah 2.55. Lepas tu aku seorang je yang pegang baju. Kau mesti nak pair dengan Nak apa? kau mesti pair. Maksudnya aku nak pair dengan Ya, Kau mesti nak kena ya. pack je lah. Jom Dia dah pair. kena ada pack. Dia dah ada Aku dia pack dulu nak baju sekarang. ni sebenarnya. Dia dah ada pack. Dia ni Aku nak solat sana. benda boleh gunting. Boleh. Nak gunting lubang kat situ. Oh, gila. Gunting nak lubang kat situ. Aduh. Dapat lagi pergi Kau main deal tak beli pun. Aku. Kau saya dah bukan macam ni, mak. Tak beli. Nak try SM. XL. Aku dah kata XL. Ini okey. So kena pakai Serius XL. Haikal Abdul Rahman dah XL. Tangan panjang putih tak ni. Aku sepatutnya M tau. Tapi kau tak ada perut. Itu sebab kau tarik kita tak tahu lah. Tak ada perut. Aku lain lah kan. Aku pun nak ikut tiap tahun ni nak ambil vibe sebenarnya. Tak ada Kalau aku pun. beli ni salah Tak dorang. ada pun cerita nak beli. Salah dorang kalau aku beli. Dorang aku. Kan? Bukan aku je. Kalau kau nak 2 orang kan. Aku pun tak ada cerita nak beli baju. Awak tu. Baju ni. Kau nak beli ke tak? Fikir dulu. Macam mana nak adakan duit tu? Sebab akak nak bagi harga best lah ni. Akak nak bagi harga best. Kau nak beli ke tak nak? Nak beli. Nak beli. Itu nanti boleh. Akak boleh adjust. Akak boleh adjust. Aku jarang masuk kedai akak ni tak beli apa-apa ni. Takkan kali ni kau nak masuk kau tak keluar tangan kosong. Lalu masuk bergaji. Takkan masuk. Bulan. Kau dah ni baju yang tu. Oh tu dia. Baju rapi. Baju petronas. Kak, satu je kak. Akak jangan tak perasan tau. Nanti dia keluar pakai baju ni. Ada ni. Dia Kantoi busuk. dia tanya sekejap lagi dia keluar dengan baju. Kau boleh jaya ni. Tahu-tahu tak bayar lagi. Cantik dah, confirm ah. Pendapat tuan-tuan. Atau kau nak yang ni? Dia dah mula. Dia dah mula dah. Dua-dua memang cantik dia. Dua-dua lah. Daripada yang awak. Color merah tu. Color merah tu. Akak kata dua-dua cantik. Mana kau kena beli dua-dua? Kau beli daman kau lah. Kalau yang ni sebab kau jarang ada V kan. Dia pulang. Kan Aku banyak try dua-dua. Akak kata try dua-dua. pula dah us. Dia yang nak pergi uptown. Dia yang pergi kedai. Yang beli ni aku. Tak, masalah cerita tadi. Awal cerita tadi Daus ajak Amin pergi uptown. Amin tak ada sekarang. Habis pergi Dia tak beli baju. Sekarang ni yang banyak try baju. Ni saja nak ngikut je. Tapi kau yang pula yang dah jam. Ada SL ke? Nak try Ini dulu. M. Aku nak pakai. SM. Oh, saya punya perut tak boleh M kak. Ada yang terkeluar nanti dekat tengah-tengah tu. Perutnya. Membuang lah. Oh, ingat pregnant macam mana? Membulat. Lelaki tapi Kau pregnant. ambil ni kan? Kalau kau ambil tu, aku ambil ni. Kalau kau ambil ni, aku ambil tu. Simple. Kau ni ke tu? Tapi collar aku tak boleh ni. Kau memang tak nak ni lah. Tapi kau nak ni kan? Tengok collar. Boleh alter tak collar? Untuk collar je. Awak dengan hitam. Aku beli yang ni. Tahu kan? Bukan sudah beli yang. Kan? Dia dah beli kan? Tak rasa sudah beli.
Wakak ingat ke? Tahu agak. Pemborong kau ni pemborong datang Tak sini. ada. Dekat TV. Dia dah lama biasa kedai datang beli, kenal lah. Borak-borak tu kan. Tu kalau datang diam je. 5 tahun datang diam je tak kena. Tapi okey lah. Tak ada masalah sangat. Ya ni. Ya ni. Bagi aku sangat. Kalau kau nak L, kenapa? Maka apa akak pendapat? Sekarang ni tuan dah Kita terpisah. akan lalu dekat orang yang tak pernah MC. Depan ni. Dia tak memang tak pernah MC guys. Tak pernah MC guys. Setiap kali uptown dia ada MC. kan. Kau relax ya. Sekejap lagi aku rakam muka dia. Dia duit Aju. Tuan dah terpisah dengan Amin semua. Tak bang, boleh masuk bang. Ada bas besar ada bang. Boleh masuk bang. Ada bas. Tak layan aku guys. Dia tak layan aku pun. Dia tak layan pun aku. Mantap bos. Aku dah tunjuk video ni pun dia tak nak dia layan Dia aku. dah ada skrip lah. Dia dah ada skrip di Skrip sini. dia daripada umur aku 17 tahun datang sini. Itu je skrip dia. Bang dia masuk kargo bang. Kalau bila sampai ke aku kan dia kata dia besar tu je ulang-ulang. Ulang-ulang tu je. Aku rasa dia muka aku pun dia dah cam lah sebenarnya. Apa dia? Kalau aku nak kentut yang dengar dalam mic. Kalau kau letak mic tu dekat buntut kau dengar lah. Sikit dulu aku nak mati. Mam. Jauh. Tak. Jauh. Kau kat mana? Kau kat mana? Kau kat mana? Ni. Dasar Dayus. Nama dia Daus. Asal bukan kau? Dia punya parti dia baru nak apa? Parti dia baru nak Tak dapat nak ni ya. nampak orang tu. Nampak. Katanya 80% parti. Katanya lah. EDP 80% ni. Orang kuat, minyak wangi tahu. Kita tak nampak ini tak bancur depan kita. Kalau kau tengok, aku nak terangkan kacau tu. Tak tahu dah sampai lah. Celaka. Okey kau terang je. Kau cerita je. EDT kandungan dia daripada segi parti dan juga satu bahan dinamakan dia punya alkohol je lah. Okey. Tapi alkohol dia boleh buat semayang. Sebab ustaz pun dah terangkan sebenarnya alkohol untuk minyak wangi tak ada hal pun sebenarnya buat semayang. Okey. Letaklah banyak mana pun. Kalau parti banyak, bau dia akan tahan lama. Okey. Parti kurang, bau akan kurang tahan lama. Itu je beza dia. Oh. Kalau ada satu lagi yang korang tak dengar ialah parfum. Ini Perfume? atas lagi. Tok, no, bukan perfume, dia parfum. Parfum. Parfum dan Elixir. Spelling dia? PARFUM. Parfum. Oh parfum. Kategori parfum ni dia lagi atas daripada EDP. EDP. Dia lagi atas. Tapi yang paling 100% parti Elixir. Itu parti saja. Elixir tu apa pula? Oh parti saja. Dia punya kategori dia EDT, EDP. Pada celah berapa Berapa ml nak berapa letak ml, parti, berapa berapa banyak ml nak dia. letak dia punya kata alkohol tu. Berbeza bau dia juga. Faham. Dan ketahanan dia. Faham? Kadang orang nak light je. Nak bau dalam 5 jam cukup dah. Boleh pakai EDT, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang bau EDT ada yang lagi wangi daripada EDP. Bergantung kepada orang. Pak abang ni kata dia EDP dah 80% parti. So biar aku sendiri akan tentukan. So aku kena pakai dulu berapa lama nak tahu dia punya kandungan dia. Tu kau pakai sikit kat aku kan. Mana tahu Kena goncang betul-betul bro. kereta tu. Oh, tahu-tahu dia sampai kat kereta lah. Musibat betul. Selesailah tugasan kita pada hari ini. Pergi uptown. Kita dah selesai pergi uptown sekarang. Mana nak spray ni, Lee? Mana nak spray? Tak payah nanti rosak bau kat bafum aku lah. Kat tangan aku. Tak tanya tangan mana? Okay, kat tangan aku. Takut dekat burung pula. Oh, bau ni. Aduh, Awin. Yeah. Terkuat Min, sorry. Oh, bau rambut baru. Bakarat Vito rupanya. Vlogger buat tadi kat depan ni. Yes. Aku nak test kejap lah. Oti hari Rabu ke tak?
pertengahan. Kenapa aku tak masuk gaji? Dah masuk, dah habis. Oh. Ni 10 hari bulan bagi aku pertengahan bulan. Walaupun baru 10. Geng-geng banyak komitmen semua. Walaupun belum kan, tapi bagi aku dah pertengahan. Sebenarnya pertengahan tu kata-kata singkat Banyak je. komitmen, Nak kata tak tapi ada, itu tapi dah habis. Komitmen tinggi tapi nak juga beli Itu maksudnya. perfume baru. Kau cakap apa, Li? Bisik-bisik tu yang korang tak dengar, Li. Ha? Dalam video baru dengar. Santai ke Kau punya walkie-talkie tadi aku ingat aku tak pening. Mantap. Okay, bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye guys. Assalamualaikum. Bye. Ciao.